Okey, anda semua bacalah daripada brother kita ni. Cuba baca ayat dia ni. Ni semua ni. Sebenarnya kan kita pun tak nak cakap banyak lah. Kita pun ada, contohnya kita ada dekat sini kita ada Elite Sales Achiever tahun 2025. Untuk tahun 2026 pun saya pergi lagi. Bulan 5 nanti kita akan pergi ke Phuket, Clubmate Clubmate Phuket. Ini under Proton HQ, bukan sendiri punya. Selected 100 SA satu Malaysia yang top performer lah. Jadi sekarang ni kan kita tak tahulah nak bagi tahu orang dekat luar sana kita ni betul ke tak betul. Kalau kita punya jalan betul, tugas kita ialah membantu, betul lah. Tapi kalau tugas kita menipu ataupun tugas kita ni game customer, dia lain lah kan. Jadi kita punya muka pun dah ada. Takkan kita nak tunjuk apa benda yang kita ada. Takkan kita nak tunjuk kita rumah kita besar mana, kereta kita besar mana. Oh, bila saya pakai Saga ni, maksudnya saya standard Saga lah Kalau contoh saya ada kereta besar, saya tak pernah bagi tahu. Yang tahu-tahu, yang tak tahu tak apa, saya tak kisah. Sebab saya pun bukan umur 20 lebih yang kaki joget-joget dekat TikTok ke, bukan. Saya jenis yang menyelesaikan segala masalah. Ikut terma dan syarat semua lepas, InsyaAllah kes ni mesti boleh. Tapi kalau orang tanya kenapa ni tak boleh, kenapa dia boleh, dia setiap orang ni dia memang berbeza. Dari segi gaji, dari segi umur, dari segi rupa pun berbeza. Jadi bila dah berbeza ni, memang setiap orang ni masuk je apply loan, scoring pun berbeza. Jadi sebelum buat loan, saya akan tanya benda-benda detail. Kadang-kadang customer sendiri yang tak nak respon. Tapi itu bukan masalah lah kan. Kita cuma advice, tolong nasihat customer macam mana nak buat. Tapi kalau customer tak nak berurusan dengan kita, kita pun tak boleh buat apa. Tapi kalau customer tu jujur dengan kita, apa benda yang sangkut, ini bayar lambat, ini sana sangkut, kita nak tahu benda ni supaya kita tengok ada ke tak peluang lagi. Sekiranya ada peluang, contohnya CT05 yang sangkut 20,000, masih ada peluang kalau gaji masuk bank, ada potongan KBSP. Kalau contoh gaji cash, kerja kedai makan, gaji setiap hari, gaji setiap minggu, tu memang tak boleh lah kan. Nak cakap dengan orang ni memang sangat susah. Sebab netizen ni dia banyak fikir entah apa-apa, banyak sangat mungkin tengok media sosial. Jadi dia mengganggu dia punya diri dan dia rasa semua orang yang jual kereta ni ialah scam. Tapi kita tak naklah buat-buat benda macam tu. Sebab kita faham rezeki kita ni pun Allah dah tentukan. Rezeki kita ni semua ditentukan juga dengan usaha kita. Kalau nak berurusan, boleh berurusan. Kalau tak nak berurusan, tak apa. Yang pentingnya saya nak bagi tahu, saya memang genuine. Saya memang register under Proton HQ, tagging SA, yang mana saya akan pergi ke overseas nanti bulan 5. Yang mana lagi saya takkan share pun sangat pasal kehidupan saya, bini saya ke, anak saya ke, rumah saya ke, kereta saya, tak. Yang saya share hanya Saga saja yang saya share. Jadi motif dekat sini saya nak bagi tahu, tujuan saya share beli kereta Proton Saga dengan berapa tahun saja ikat, dengan berapa puluh ribu down payment, semua saya takkan share. Sebab apa? Saya faham bila saya share benda macam ni, dia akan menyebabkan orang lain semua jealous. Saya tak nak benda macam ni. Saya nak semua berjalan lancar, semua urusan kita mudah, dan akhirnya tujuan saya jual kereta dan tujuan customer beli kereta dengan saya untuk membeli. Itu saja. So apa-apa anda boleh roger saya, Hisham Proton. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum.